Assalamualaikum dan salam bahasa jiwa bangsa. Buletin Kelantan hari ini bersama saya Ati Yusma. Dalam berita khas hari ini, kita akan membincangkan tentang kesalahan sintaksis dan keracuan bahasa yang sering berlaku dalam pelbagai media komunikasi di Malaysia. Walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan, namun penggunaannya dalam media, blog, bahan cetak dan media sosial masih menunjukkan pelbagai kelemahan dari segi struktur ayat serta ketepatan makna. Kesalahan sintaksis bermaksud kesilapan dari segi susunan atau binaan ayat. Contoh kesalahan sintaksis ini dapat dilihat daripada petikan yang bertajuk Kebaikan dan Keburukan Laman Sosial yang ditulis sendiri oleh Muhammad Karizam Abdul Karim pada tahun 2012 dalam sebuah blog bahasa di internet. Contoh pertama ialah ayat membantu pengguna jalan raya dalam menyusun perjalanan mereka. Kesalahan dan ayat ini terletak pada penggunaan perkataan menyusun, kerana perkataan tersebut bermaksud meletakkan sesuatu mengikut aturan secara fizikal seperti menyusun buku atau menyusun kerusi. Dalam konteks ini, perkataan yang lebih tepat digunakan ialah merancang. Oleh itu, ayat yang betul ialah membantu pengguna jalan raya dalam merancang perjalanan mereka. Seterusnya, contoh kedua berbunyi, penggunaan laman sosial ini menyebabkan pelbagai kebaikan. Perkataan menyebabkan lazimnya digunakan untuk perkara yang membawa kesan negatif. Contohnya menyebabkan kemalangan atau menyebabkan kerugian. Dalam konteks positif seperti ayat ini, perkataan yang sesuai ialah mendatangkan. Maka ayat yang betul ialah penggunaan laman sosial ini mendatangkan pelbagai kebaikan. Akhir sekali, ayat adakah anda salah seorang daripada mereka? Kesalahan ayat ini ialah pada tanda baca. Oleh sebab ayat ini berbentuk pernyataan, tanda soal mesti digunakan pada akhir ayat. Justru, ayat yang betul ialah adakah anda salah seorang daripada mereka? Selain itu, terdapat segelintir pengguna TikTok yang beranggapan bahawa kata sendi nama boleh digunakan secara berturutan. Sebagai akibatnya, kesalahan seperti demi untuk dan sejak dari acap kali dilakukan. Berdasarkan Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, kata sendi nama perlu diikuti oleh kata nama atau frasa nama untuk membentuk frasa sendi nama. Sehubungan dengan itu, dua kata sendi nama tidak boleh digunakan secara berturutan kecuali untuk kata sendi nama yang telah terbentuk menjadi satu patah kata sendi nama sebagai hasil pergabungan dua patah kata sendi nama seperti daripada yang terbentuk daripada gabungan dari dan pada. Contoh kesalahannya adalah seperti yang berikut. Penggunaan demi untuk ialah kesalahan dari segi tata bahasa kerana kedua-duanya merupakan kata sendi yang membawa maksud tujuan. Apabila digabungkan, berlaku pengulangan fungsi kata sendi. Ungkapan yang betul ialah kita wajar memulaukan persembahan Jocelyn Chia demi maruah negara atau kita wajar memulaukan persembahan Jocelyn Chia untuk maruah negara. Maknanya, kita hanya perlu menggunakan salah satu sahaja sama ada demi atau untuk kerana kedua-duanya sudah cukup untuk menunjukkan maksud, sebab atau tujuan. Begitu juga dengan ayat sejak dari minggu lepas, video pendek yang saya hasilkan telah menjadi tular. Ayat ini salah kerana kata sendi sejak dan dari tidak boleh digunakan bersama disebabkan kedua-duanya menunjukkan masa permulaan sesuatu peristiwa. Penggunaan yang serentak akan menyebabkan kelewahan makna. Jadi, ayat yang betul ialah sejak minggu lepas. Video pendek yang saya hasilkan telah menjadi tular atau dari minggu lepas, video pendek yang saya hasilkan telah menjadi tular. Hanya salah satu kata sendi boleh digunakan untuk menyatakan waktu permulaan sesuatu kejadian. Dalam video pendek dan komen yang terdapat dalam TikTok, kita mendapati bahawa kata kita orang, korang dan diorang digunakan secara meluas seolah-olah dalam bahasa Melayu tidak mempunyai kata ganti nama diri orang yang boleh digunakan untuk merujuk seseorang.
Walaupun TikTok bukanlah saluran rasmi yang mewajibkan penggunaannya untuk menggunakan bahasa baku, penggunaan bahasa-basahan secara keterlaluan mengakibatkan keracuan bahasa. Dalam hal ini, penggunaan TikTok sebenarnya masih mempunyai pilihan kata ganti nama diri, iaitu kita, kami, anda, kalian dan mereka. Seterusnya, kesalahan keracuan bahasa sering berlaku pada papan tanda maupun papan iklan. Sebagai contoh, dalam gambar ini terdapat kesalahan frasa, iaitu pencampuran bahasa dan struktur sintaksis yang tidak mengikut aturan bahasa Melayu baku. Dalam bahasa Melayu formal, nama atau frasa sepatutnya menggunakan struktur yang selaras, sama ada keseluruhan dalam bahasa Melayu atau jika menggunakan bahasa asing, perlu disesuaikan mengikut kaedah ejaan dan tata bahasa Melayu. Perkataan agensi ialah perkataan bahasa Inggeris, manakala IFAH ialah nama khas dalam bahasa Melayu. Gabungan ini menyebabkan frasa tersebut tidak sepadan dari segi struktur bahasa. Dalam bahasa Melayu baku, susunan kata yang betul ialah agensi IFAH. Kesalahan keracuan kedua boleh dilihat melalui caption seperti aku literally tak boleh right now. Ayat ini menunjukkan pengaruh bahasa Inggeris yang keterlaluan dalam struktur bahasa Melayu. Ungkapan yang betul ialah aku betul-betul tak mampu sekarang. Keracuan seperti ini semakin meluas dan boleh menjejaskan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pengguna muda. Teruskan bersama saya untuk memahami dengan lebih mendalam tentang kesalahan sintaksis dan keracuan bahasa dalam segmen seterusnya. Baiklah, berita diteruskan lagi dengan wartawan Nisa Syahirah yang kini berada di Kota Baru, Kelantan. Terima kasih diucapkan kepada saudari Ati Yusma yang kini sedang bersiaran di Seri Pentas Utama. Liputan kembali diteruskan bersama saya, iaitu Nisa Syahirah binti Azhar yang kini bersiaran langsung di sekitar bandar Kota Baru, Kelantan bagi bersama-sama kita mengupas isu-isu kesalahan sintaksis dan keracuan bahasa yang ditemukan di sekitar bandar ini. Kita pergi kepada satu ayat yang pertama, iaitu tular cabut kunci motosikal, polis sahkan lelaki berbaju hitam anggotanya. Jika kita perhatikan dua perkara penting struktur ayat dan kejelasan makna. Yang pertama iaitu bahagian tular cabut kunci motosikal. Ayat ini tidak lengkap kerana subjek dan predikatnya tidak jelas siapa yang mencabut dan bagaimana tular itu berlaku. Ini adalah kesalahan sintaksis iaitu pelanggaran susunan ayat yang betul. Yang kedua, bahagian polis sahkan lelaki berbaju hitam anggotanya. Iaitu, walaupun makna secara kasar boleh difahami tetapi susunannya agak janggal dan boleh dipermudahkan agar lebih tepat. Contohnya, polis mengesahkan bahawa lelaki berbaju hitam itu adalah anggotanya. Seterusnya, kita akan membincangkan kesalahan sintaksis dalam ayat rugi tak pakai apps MACD. Ayat ini dianggap tidak lengkap dan tidak menepati pola ayat baku dalam tata bahasa Melayu. Hal ini demikian kerana ayat tersebut menggugurkan unsur subjek menjadikannya ayat elliptical. Dalam bahasa Melayu yang betul, sesuatu ayat mesti mengandungi dua unsur utama iaitu subjek dan predikat. Namun, dalam ayat rugi tak pakai apps MACD, subjeknya telah digugurkan. Oleh itu, struktur ayat tersebut tidak dilengkap dan tidak memenuhi pola ayat dasar. Bagi membetulkan kesalahan ini, subjek perlu ditambah agar ayat menjadi gramatis. Ayat yang betul ialah, kamu rugi kalau tidak menggunakan aplikasi McDonald. Dalam ayat pembentalan ini, kamu berfungsi sebagai subjek manakala frasa rugi kalau tidak menggunakan aplikasi McDonald berperanan sebagai predikat. Oleh itu, ayat tersebut kini menepati pola ayat dasar iaitu subjek dan subjek tambah predikat dan lebih sesuai digunakan dalam konteks rasmi iaitu iklan. Seterusnya kita akan menghuraikan isu keracuan bahasa yang dapat dilihat dalam sebuah kartun komik iaitu yang bertajuk Isu Bahasa Inggeris. Dalam kartun tersebut, watak guru berkata, first disturb the water, second throw the water little into the air. Balang.
Jika kita perhatikan, ayat ini digunakan bercampur antara bahasa Inggeris dan juga bahasa Melayu. Fenomena ini dinamakan kerancuan bahasa, iaitu penggunaan bahasa secara bercampur-campur sehingga menjejaskan kegramatisan dan kejelasan makna ayat. Beberapa bentuk kerancuan dapat dikenapasi, iaitu yang pertama, pencampuran kod, iaitu apabila penutur menggunakan dua bahasa dalam satu ayat seperti penggunaan perkataan balang dalam ayat bahasa Inggeris. Yang kedua, berlaku terjemahan literal, contohnya frasa disturb the water yang diterjemahkan secara terus daripada bahasa Melayu iaitu kacau air, dan dalam bahasa Inggeris yang betul sepatutnya digunakan frasa stir the water. Selain itu, terdapat juga kesalahan sebutan seperti perkataan second yang berasal daripada second. Keracuan seperti ini berlaku kerana pengaruh bahasa ibunda yang kuat dan kelemahan dalam penguasaan tata bahasa Inggeris. Walaupun sering digunakan dalam percakapan harian, penggunaan bahasa campuran sebegini tidak sesuai digunakan dalam situasi rasmi atau dalam pembelajaran. Macam love, cinta tu. Apa warna dia? Merah. Merah. Kerana penutur mencampur adukkan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Perkataan love ialah unsur bahasa Inggeris yang digunakan dalam ayat bahasa Melayu. Sedangkan dalam bentuk baku, perkataan yang betul ialah simbol hati ataupun lambang cinta. Selain itu, penggunaan perkataan tu dan tu ialah bentuk tidak baku bagi perkataan itu. Struktur ayat ini juga terlalu santai dan tidak sesuai untuk digunakan dalam situasi rasmi. Oleh itu, ayat yang betul dan gramatis ialah hati itu yang berbentuk seperti lambang cinta, apakah warnanya? Kesimpulannya, kerancuan bahasa perlu dielakkan supaya ayat yang kita gunakan lebih tepat, jelas dan menunjukkan keindahan bahasa Melayu yang sebenar. Jika kita lihat ayat ini adalah terdapat dalam satu skrip, dalam satu cerita ataupun movie Melayu. Jika kita lihat, memanglah rata-rata penggunaan bahasa yang digunakan dalam mencipta skrip cerita ataupun movie adalah secara santai dan tidak formal. Tetapi hal ini akan menjejaskan kesalahan bahasa dalam penggunaan bahasa Melayu seharian kita, terutama kepada murid-murid dan juga rakyat Malaysia. Betul tak? Tak akan take off kapal terbang tu. Sebab apa kalau kecik Kelantan dengan mokcik-mokcik ke apa ke? Kalau gapo ke? Oh, nak air pula, nak teo pula, nak letak lima pula teo ais macam-macam. Macam kalau Asia dulu kan SCCT kan kita open bay. Kan dulu kan ladang kelapa sawit kat situ kan. So pakcik-pakcik kalau jauh daripada tangga tu Kak Ro pergi ambil beg dia daripada bawah kadang-kadang. Baiknya Kak Ro daripada tangkap tu tunggu. Ya, sebab pokcik-pokcik kata tahu jauh ke nak jalan. LCCT masa tu. Baik, seterusnya kita akan menguraikan kerancuan bahasa yang berlaku dalam sebuah podcast apabila penutur mencampurkan logat Kelantan dengan bahasa Melayu standard. Dalam podcast tersebut, penutur menggunakan perkataan seperti kecek, pulok dan macam-macam semasa bertutur dalam bahasa Melayu. Penggunaan logat ini menunjukkan berlakunya kerancuan bahasa, iaitu keadaan apabila dua bentuk bahasa. Dalam hal ini, bahasa Melayu baku dan dialek Kelantan digunakan secara bercampur dalam satu ayat atau perbualan. Kerancuan seperti ini boleh menyebabkan pendengar dari luar negeri Kelantan sukar memahami maksud sebenar. Contohnya, kecek bermaksud bercakap, pulok bermaksud pula, manakala macam-macam bermaksud macam-macam. Walaupun logat Kelantan merupakan khazanah bahasa yang unik dan menarik, penggunaannya dalam siaran rasmi menjejaskan kejelasan dan keseragaman bahasa. Oleh itu, penutur disarankan menggunakan bahasa Melayu standard dalam komunikasi umum supaya mesej dapat difahami oleh semua pendengar. Logat boleh digunakan dalam konteks santai atau budaya, tetapi perlu dikawal agar tidak menjejaskan keindahan dan kegramatisan bahasa Melayu. Sekian sahaja daripada saya, Nisa Syarah binti Azhar. Saya serahkan kepada Nur Ati Yusma di Seri Pentas Utama. Terima kasih wartawan Nisa Syahirah atas perkongsian bermanfaat sebentar tadi. Kita teruskan lagi berita dengan laporan daripada wartawan Nur Afina di Ipoh Perak. Terima kasih diucapkan kepada saudari Ati Yusma yang kini sedang bersara langsung di Seri Pentas Utama.
Liputan kini diteruskan bersama saya, Nur Afina binti Muhammad Sayuti, wartawan anda pada hari ini, bagi bersama-sama kita mengupas isu kesalahan sintaksis dan kerancuan bahasa yang terdapat di sekitar bandar Ipoh Perak ini. Baiklah, mari ikuti saya bersama-sama. Baiklah, saya kini berada di salah satu pasar malam yang agak besar dan terkenal di sekitar kawasan Ipoh Perak ini. Dan hasil tinjauan saya mendapati terdapat beberapa kesalahan sintaksis yang saya temukan. Antaranya adalah berdasarkan kepada banner gerai jualan tersebut, saya telah menemukan kesalahan sintaksis. Mari sama-sama kita analisis. Berdasarkan kepada banner tersebut, jika diperhatikan dan diperhalusi secara mendalam, sebenarnya ada kesalahan sintaksis pada frasa tersebut. Hal ini kerana jika kita lihat pada frasa goreng pisang tersebut, sebenarnya ada kesalahan sintaksis, iaitu apabila frasa goreng pisang tersebut tidak mengikuti hukum DM dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, susunan ataupun struktur frasa haruslah mengikuti kepada hukum DM, iaitu unsur yang diterangkan haruslah berada di hadapan, diikuti dengan unsur yang menerangkan. Dan dalam konteks ini, sekiranya kita ingin menamakan sesuatu benda ataupun sesuatu objek, unsur yang diterangkan haruslah berada di hadapan, diikuti dengan unsur yang menerangkan. Justru itu, berdasarkan kepada frasa goreng pisang tersebut, frasa tersebut mempunyai kesalahan dari segi sintaksis kerana tidak mematuhi hukum DM dalam bahasa Melayu. Hal ini kerana frasa goreng yang merupakan frasa yang menerangkan berada di hadapan, kemudian baru diikuti dengan unsur yang diterangkan. Untuk itu, frasa yang betul ialah pisang goreng dan bukannya goreng pisang. Seterusnya, saya juga telah menemukan satu kesalahan sintaksis ketika saya sedang melayari sosial media. Mari sama-sama kita saksikan. Saya nak cakap dengan banyak-banyak orang. Saya nak cakap banyak-banyak perempuan, itu bukan saya. Berdasarkan kepada video tersebut, didapati Amar Ayat telah menggunakan frasa yang tidak betul dan tidak tepat dari segi kegramatisan ayat. Hal ini kerana dapat dilihat Amar Ayat telah menuturkan frasa banyak-banyak kedai dan banyak-banyak orang. Frasa ini salah kerana perkataan banyak-banyak yang merupakan kata bilangan telah digandakan. Hal ini kerana berdasarkan kepada Tata Bahasa Dewan edisi ketiga, kata bilangan berfungsi untuk menyatakan jumlah sesuatu benda dan hadir sebelum kata nama. Dan dalam struktur tersebut, frasa banyak-banyak yang telah digandakan ini dianggap salah dari segi sintaksis kerana frasa banyak-banyak yang digandakan tersebut telah mengubah bentuk kata bilangan tersebut menjadi bentuk kata yang baru, iaitu kata penguat dan kata penegas. Oleh itu di sini, sekiranya kata bilangan tersebut digunakan untuk menyatakan kata nama, kata bilangan tersebut tidak boleh digandakan. Oleh itu, sebagai pembetulan, frasa banyak-banyak kedai dan banyak-banyak orang tersebut adalah salah dari segi sintaksis. Dan untuk memperbetulkannya, frasa yang lebih tepat adalah banyak kedai dan banyak orang tanpa penggandaan kata bilangan banyak. Berdasarkan kepada poster berikut, terdapat satu kesalahan sintaksis yang saya temukan. Kesalahan tersebut ialah apabila penulis telah menggunakan dua kata perintah secara serentak dalam satu ayat. Hal ini kerana dapat dilihat penulis telah menggunakan kata perintah tolong dan jangan dalam ayat tersebut. Dari segi sintaksis, frasa tolong dan jangan dianggap tidak gramatis kerana berlaku pertembungan fungsi sintaksis antara dua penanda perintah yang mempunyai arah makna yang bertentangan. Hal ini kerana menurut Tata Bahasa Dewan edisi ketiga,
setiap ayat perintah hanya boleh mengandungi satu sahaja bagi setiap ayat. Dan jika dilihat pada ayat tersebut, terdapat dua kata perintah, iaitu tolong yang membawa maksud permintaan untuk melakukan sesuatu, dan jangan yang membawa maksud larangan atau penegahan untuk melakukan sesuatu. Dan apabila kedua-dua unsur kata perintah ini digabungkan, maka akan berlaku percanggahan sintaksis dalam ayat tersebut. Oleh itu, sebagai pembetulan, perkataan tolong dalam ayat tersebut perlulah digugurkan, dan ayat ini akan menjadi ayah jangan merokok sebagai ayat yang betul, tepat dan gramatis dari segi sintaksis bahasa Melayu. Anda kembali lagi bersama saya, Nur Afina, untuk kita bersama-sama mengupas dan mengkaji isu kerancuan bahasa yang ditemukan di media sosial. Baiklah, berdasarkan kepada komik yang telah saya temukan tersebut, didapati penulis telah menggunakan beberapa istilah dalam bahasa Inggeris, iaitu berdasarkan kepada perkataan forward dan message dalam penulisan komik tersebut. Dan hal ini perlulah diperbetulkan kerana akan mengganggu kegramatisan ayat dalam bahasa Melayu. Oleh itu, sebagai pembetulan, perkataan message yang digunakan dalam bahasa Inggeris tersebut perlulah ditukarkan ke dalam bahasa Melayu, iaitu dengan penyesuaian ejaan, iaitu dengan menukarkan perkataan message tersebut kepada ejaan dalam bahasa Melayu dengan ejaan M-E-S-E-J, ataupun kita boleh tukarkan kepada bentuk dan struktur dalam bahasa Melayu, iaitu dengan menggunakan perkataan pesanan. Yang kedua, perkataan forward yang digunakan penulis tersebut juga perlu ditukarkan ke dalam bahasa Melayu, dan perkataan yang sinonim dengan perkataan forward tersebut adalah perkataan majukan yang lebih gramatis dan sesuai dalam penulisan bahasa Melayu. Oleh itu, kedua-dua perkataan bahasa Inggeris tersebut perlulah ditukarkan ke dalam bahasa Melayu agar penulisannya menjadi lebih teratur, gramatis dan sempurna dari segi struktur dan pembinaan ayatnya. Mutakhir ini, Dewan Parlimen hangat membincangkan tentang topik-topik berkaitan isu dan salah laku disiplin di sekolah. Dan perkara ini turut menjadi perdebatan dan perbahasan di Dewan Parlimen. Mari sama-sama kita saksikan video tersebut. Ini adalah sekolah yang terbaik. Who cares ini sekolah terbaik ke tidak? Baiklah, apabila melihat kepada video tersebut, nampak seolah-olah tiada kesalahan ataupun tiada kerancuan bahasa yang telah digunakan. Namun, apabila kita berfikir dan memperhalusi sejenak, sebenarnya YB Syed Saddiq telah menggunakan kerancuan bahasa apabila bertutur dan berdebat di Dewan Parlimen. Hal ini kerana saya dapati YB Syed Saddiq telah menggunakan frasa who cares dalam penuturan bahasa Melayunya. Dan di sini saya dapati frasa who cares tersebut saya kira wajar ditukar ke dalam bahasa Melayu, iaitu dengan menggunakan frasa siapa peduli atau siapa kisah, yang saya kira lebih gramatis dan sesuai untuk dipertuturkan dalam dewan tersebut. Oleh itu, saya kira sampai di sini sahaja liputan saya yang dapat saya kongsikan pada kali ini berkaitan dengan isu kesalahan sintaksis dan kerancuan bahasa. Sekian sahaja daripada saya, wartawan anda Nur Afina binti Muhammad Syayuti mengundur diri. Terima kasih wartawan Nur Afina atas laporan tersebut. Baiklah, menurut Dewan Bahasa dan Pustaka, kesalahan sintaksis dan keracuan bahasa perlu diperbetulkan bagi memastikan mutu bahasa kebangsaan terus terpelihara. Penggunaan bahasa yang betul bukan sahaja mencerminkan tahap pendidikan seseorang, malah menggambarkan maruah dan jati diri bangsa. Sebagai rakyat Malaysia, kita bertanggungjawab memartabatkan bahasa Melayu dengan menggunakan struktur ayat yang tepat,
kosakata yang sesuai serta mengelakkan campur aduk bahasa dalam komunikasi harian. Saya, Ati Yusma, mengucapkan terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi dalam Berita Kelantan yang seterusnya. Selamat petang.